Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, so hari ni hari Ahad lah. Ahad, aku tak ingat lah apa bulan. Okay, tapi hari ni aku ada ride dengan anak aku ni nak ke Janda Baik lah. So, sekarang jam pukul 7.42. Aku tak tahu korang boleh dengar tak boleh dengar aku punya suara ni kan. Sebab aku baru set up. Sebab aku pakai helmet waterproof ni. Jadi aku set up macam ni lah supaya aku tak nak ada banyak angin masuk dekat helmet aku ni, dekat mic aku ni. Hari ni aku nak ride santai ya. Aku pun tak boleh nak laju. Sebab aku dah nak kan. Jadi kita relax ya. Okey, so kita baru je lepas daripada simpang lunar lah. So aku tak tahu korang boleh dengar atau tak boleh dengar aku punya suara ni. So kita duduk. Okey tak? Siapa punya ni berjalan lah. Okey, kita sambung. Okey geng, aku terpaksa tukar kamera punya position lah. Aku terpaksa buang batang dia. Sebab batang dia berat. Jadi aku punya mount ni aku baru set up. So dia tak katakan dia ke tepi lah, dia jatuh. So aku terpaksa buang batang tu. Tapi aku tak tahu lah dia view tu macam mana kan. Sama ada view dia masih okey ataupun tak okey, aku tak pasti lah. Okey, so kita dah sampai di simpang Kampung Kubur Gajah lah. So aku ikut jalan dalam, ikut Sungai Buloh lah, bukan jalan dalam. So aku ikut Sungai Buloh, lalu MRR2 lah. So nanti kita akan, sebab tadi dia suruh ikut latar kan. Tapi aku prefer ikut MRR2 lah sebab aku nak test tahap keberkesanan aku punya kamera ni. Sangkut-sangkut ke apa kan. Alright, nanti aku test lah tengok dekat sana macam mana. So kita dah sampai Sungai Buloh. So kita dah nak masuk di MRR2 lah. So hari ni aku nak pergi, tadi aku tak beritahu. Hari ni aku nak pergi minum sarapan lah dengan anak aku ni, Cik Dayang ni. Aku nak sarapan di Janda Baik je lah. Kalau boleh kopi ladang ke Janda Baik ke, aku tak pasti lah. Yang ni aku nak tengok kedai mana yang aku rasa aku nak minum atau makan. Harap-harap okey lah. Okey, so kita dah sampai di Tengah lah. So, berpak berhala ke Pantai Timur. So kita akan lalu di dalam motor. So aku excited lah sebab hari ni aku bawa anak aku kan. Aku bawa anak aku naik motor hari ni first time lah dalam sejarah. Bukan tak pernah bawa motor. So hari ni first time aku bawa motor. Bawa anak aku naik motor ni ride jauh sikit lah. Serah tidur, pergi kedai, hantar pergi sekolah. Sekali ni kita ada kelainan sikit. Dari mana kita ride ke Janda Baik. So ini adalah dalam motor. So nampaknya pagi ni tak ada halangan lah. Tak ada halangan dari segi pihak berkuasa sama ada polis ke dia video ke kan. So pasal aku nak berhenti nak universiti lagi bagi dia rehat je. Aku nak tahu keadaan dia macam mana. Kontak dia sakit ke, kaki dia dengar ke. Sekejap aku berhenti dah lah. So kita dah sampai di universiti Karak lah. So aku tak ada apa pun. Aku tak ada jumpa ataupun aku tak ada tunggu siapa-siapa kat sini. Aku just nak pergi rehat lah. Pergi rehat ke, nak kecil ke kan. Hari ni agak ramai. Boleh nampak? Jangan kita makan. Ini dah tempat orang berkumpul je. Alright. Okay, turun. Okay, adik duduk sana. Okay tak? Sakit? Alhamdulillah, Karak pagi ni nampaknya tenang, tak sibuk lah macam biasa lah Karak air kan. Karak air ni macam biasa, keadaan dia memang macam ni je lah. Dia tak sibuk, dia tak ramai lah kalau cuti-cuti weekend biasa ni. Kecuali kalau cuti raya cuti panjang kan, barulah Karak ni akan sibuk. Ya,
Rasanya lepas lepas ni sebelum nak masuk ke terowong. Ya, ada Ira Ahmad punya show pula lah. So, kita layan je lah kan. Orang masuk gambar kita layan je lah. Ada tak ada? Kalau tak ada ya. Rasanya dia tak ada lah. Ada. Depan tu ada Grand Porta. So kita dah sampai di kawasan terowong lah. Saya pilih satu baik ni tak jauh pun. Lepas dia terowong pun, kita akan masuk exit di Keting Sebab ke area baru untuk masuk ke Jandul Baik lah. Ini adalah keadaan terowong pada pagi ni. Nampaknya terowong agak tenang lah. Dan terowong ni pun masih kesejukan maknanya masih sejuk, masih orang kata apa, angin gunung lah, angin bukit. Kabus dek. Awan nano. Sejuk Jandul Baik hari ni. Hari nak hujan ke macam mana? Okey, so kita dah sampai di persimpangan Jandul Baik lah. Daripada tol tadi, daripada BHP tadi, lebih kurang dalam 20 minit lah. Tak jauh. So, sebab tu aku decide plan nak ride ke Jandul Baik je. Sebab aku bawa dayang kan. So, aku pun tak tahu keadaan dia macam mana. So, ride ke Jandul Baik je lah hari ni kan. So, tak jauh sangat, tak dekat sangat. Just nice lah untuk ride bersama anak kan. Hari ni kampung Jandul Baik kampung dia pagi. Aku tak pastilah dia nak hujan ke ataupun memang macam ni. Sebab selalu aku datang walaupun pukul 9 macam ni, jarang lah jumpa. Jarang lah dapat berkampus macam ni kan. So hari ni dia lain macam sikit lah. Aku pun tengah sejuk ni. Hari ni kita akan potong lah. Kita akan potong dia. Kita tengok. Kejap lagi aku ingat aku nak ambil gambar dulu lah dekat pintu gerbang Jandul Baik tu kan. Okey, so sekarang kita dah sampai di pintu gerbang Jandul Baik. Okey, turun sekejap, kita ambil gambar. Best adik? Sekejap, kita ambil gambar. Okey, kita masuk dalam kawasan Jandul Baik. Cuma aku tak pasti fotografer yang ambil gambar di Jandul Baik ni ada ke tak ada hari ni. Baru dia cakap. Dah dapat satu lagi shoot lah. So at least malam kan adalah benda kita nak buat. Kita nak tengok balik gambar-gambar ataupun video-video yang kita ambil hari ni kan. Untuk kita edit ke, untuk kita post ke. So apa yang jadi dekat jalan Jandul Baik ni? Dia dah jadi off-road ni. Adik pegang ni dek. Pegang je tu. Kenapa jalan dia jadi off-road ni? Allah. Semalam baru basuh motor. Mungkin dia orang dalam proses kot nak turap balik jalan Jandul Baik ni. Okey dah. So tadi gambar pun dah diambil. Nanti kita tengoklah macam mana kan keadaan ataupun gambar yang diambil tu menepati piawaian ataupun KPI kita tak. Tak adalah. Apa-apa gambar pun okey. Oi, kenapa Jandul Baik ada mengalami banjir ke apa baru-baru ni? Okey, jadi kita ambil kiri ni lah supaya kita lalu kita akan lalu di kawasan sungai kejap lagi mungkin lepas makan, lepas minum tu maybe kalau kita nak lepak-lepak sungai ke dengan adik, dengan dayang ni maybe boleh juga kita santai kat sungai kan. Alhamdulillah lah kita pun dah sampai di dalam Jandul Baik ni dengan selamat maksudnya tak ada apa-apa. Oi, ada kerbau lah. Okay, kita dah lepas kita baru saja melalui Kopi and Club. So aku tak pernah lagi makan dekat Kopi and Club tu. Tak tahu dia punya apa food yang dia jual,
apa air yang dia ada, apa environment kedai dia kan. Tapi kedai tu dia kurang popular lah bagi para rider ni. Ada tapi dia tak sehebat Kopi Ladang lah kan. Kopi Ladang dan juga warung Janda Baik tu. Actually warung Janda Baik tu pun tak banyak rider. Dia banyak family. Maksudnya orang yang nak pergi ke Pahang, orang yang nak pergi ke Terengganu kan. Dia akan singgah kat sini lah untuk bersarapan. Dia lebih kurang macam tu lah. Aku rasa Janda Baik hujan lah. Baru lepas hujan lah malam tadi. That's why pagi tadi dia sejuk, dia berkabus. Lepas lalu dia tak macam ni. Kalau tak musim hujan ataupun dia tak hujan malam, tak adalah sejuk macam ni kan. Dia sejuk-sejuk biasa je. Tapi kali ni dia biasa sejuk. Sampai ke tulang lah. Aku pula tak pakai jaket. Pakai baju t-shirt je. Aku expect dia panas hari ni. Tak sangka pula Janda Baik ni hujan tapi sebab dia tak hujan sekarang. Dia dah hujan malam tadi ataupun pagi tadi kan. Jadi memang syok Okay, so kita dah sampai di Janda Baik Riverside. So dekat sini macam biasalah tempat perkelahan. Sama ada kat sini pun okey ni kalau nak minum. Orang kata apa, tempat perkelahan bagi family lah, family orang bujang. So kita pun dah nak sampai, ada lebih kurang lagi dalam 200 meter je. Dah sampai di Kopi Ladang lah, warung Kopi Ladang. Kopi Escobar, aku tak boleh try lagi. So aku rasa ada lebih kurang dah sampai lah 100 meter. Dah akan sampai di Kopi Ladang. Ya, so kita dah sampai. Alhamdulillah kita telah pun sampai di Kopi Ladang. Dan aku tengok motor pun tak banyak kita nak parking ni. Okay. Alright. Okay dek, turun. Ya, dia duduk sana. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dek. Ni lah dek, adik pernah makan kan kat sini? Kopi Ladang, bawa naik kereta. Tak ada orang lah. Okay, kita dah sampai di Kopi Ladang. Apa hari ni hari Ahad? Adik nak makan apa? Tak tahu, adik nak makan. Kita ada nasi lemak. Adik nak nasi lemak. Adik nak, sekejap kita tengok apa yang ada. Adik tak nak nasi Okay, kita order dulu. Jadi kita sambung. Okay, kita dah start order. Kita nak cari meja dulu lah. Banyaknya kot dek meja ni. Tak ada orang pun. Kan dah cakap tak ada orang. Tak ada ramai orang. Orang nak duduk mana? Sekejap. Di sini. Saya duduk tu. Bukan? Ada orang hari ni dek. Orang rumput tahiyah tu. Ya, kita beli. Kita buka kat sini kan ada sos meleleh. Dia nak ambil situ tu. Tapi dah tumpah. Okay dek. Hari ni adik makan apa dek? Lempeng biasa. Dengan air? Tetap. Ais. Oh, dia ada. Ya, apa makan nasi lemak telur mata lah. Dan pot latte. Apa bendera ni? Makan dulu. Makan ni mungkin kita kena lepak kat sungai kan ni. Lepak dah. Jom. Honda. Betul. Apa dah? Bukan. Ni Honda. Forza. 250. Ada. Oh, Dia NSS lah. S-Max ni. Itu pasal. Dah boleh tu bang. Baju hujan lagi ada. Selesa lah. Berdua. Berdua. Punya. Aja bawa dia. Ni okey. Okey. Saya boleh. Dah boleh pergi ucap kedai lah tu. Kita nak gerak ke Dayang nak tengok sungai jap. Jadi lepas sungai ni aku off record lah. Aku bawa motor nak balik. Video aku pun sampai sini saja. Aku pun tak apa-apa syok sangat lah dengan setup aku punya Mustang 3GT punya mount ni. Dia tak fit lah. Jadi aku pun tak confident lah nak buat motor tu kan. Okay, jadi terima kasih. Subscribe, like, komen kan. Bagi video ni naik lah. Bagi view dia banyak. Supaya aku boleh buat lagi konten-konten like aku ni. Okay, jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye dek.